Berbaloi ke Jakarta Bandung 3 hari 2 malam. Ini adalah episod yang ketiga. Lepas 2 hari spend time dekat Bandung, untuk episod ketiga ni kita explore Jakarta dalam masa yang sangat singkat. Kita dapat cover beberapa tempat makan dan tempat shopping di Jakarta. Dari stesen kereta api Wush, kami ambil Bluebird untuk ke hotel. Untuk hotel kita kali ni, kita menginap di salah satu bangunan yang tertinggi di Jakarta, dan hotel kita di tingkat yang ke-73. Sebenarnya yang ni lebih kepada service apartment. Sebab apa kami letak 4 orang dalam satu bilik. Bilik dia cukup besar, ada ruang tamu yang besar dan katil dia cukup empuk. Dekat keliling hotel kita ni ada banyak mall-mall terkenal kat Jakarta ni. Jadi kalau korang nak jalan kaki boleh, nak order e-hailing macam Bluebird pun boleh. Malam tu kami ambil e-hailing untuk pergi ke satu restoran yang namanya Semesta. Semesta ni salah satu restoran yang saya rasa cukup sedap, yang saya makan dekat sana. Dia punya interior design dia punya restoran tu memang cantik. Kalau tengok gambar, upload social media sesuai sangat. Dekat sini kami order beberapa jenis makanan. Yang ni namanya cumi lada garam. Rasa garing dan sotong ni masih lembut lagi, dan rasa pedas-pedas tu sedap. Ini pula nasi pincuk roro. Dia datang dengan ayam goreng panas-panas, ada 2 jenis sayur, ada sambal. Makan pula dengan cumi lada garam tadi, sirih sedap. Datang Indonesia ni tak sah kalau korang tak cuba air alpukat dia orang. Kami juga order es bongkok mutiara. Tempe mendoang pun kami order sekali lagi. Overall sangat sedap, sangat recommended untuk korang datang sini. Esok pagi kita ke Bunanik pisang goreng madu. Pisang goreng madu Bunanik ni pernah viral dekat Indonesia. Bentuk dia bulat lebih kurang macam ni. Rasa dia lebih kurang cekodok sebenarnya. Sedap juga. Dia garing kat luar, lembut dekat dalam, tapi dia agak manis sikit. Jadi satu pisang goreng ni korang boleh kongsi 2 orang. Kalau tak sempat beli oleh-oleh, jangan risau, boleh beli dekat sini. Banyak kek-kek tradisi Indonesia. Gado-gado, keropok-keropok sama sambal pun ada. Boleh minta staff sekali bungkuskan untuk naik kapal terbang nanti. Lepas shopping oleh-oleh, kita naik lagi e-hailing, kita ke Tamrin City. Orang perempuan kalau datang Jakarta wajib datang sini. Kat sini banyak sangat baju-baju. Kain batik pun banyak, korang boleh beli. Kain-kain dekat sini agak berpatutan, agak murah sikit berbanding dekat Malaysia. Design-design pun banyak. Kalau nak buat baju batik dekat sini untuk lelaki pun boleh. Lepas shopping kain-kain semua ni, kami siap-siap nak balik dan bergerak ke airport. Sementara tunggu kaunter check-in buka, kami makan kat sate khas Senayan. Dekat sini korang boleh order banyak jenis sate yang ada dekat Indonesia ni. Sate yang kami order adalah sate urat, makan dengan kuah kacang yang pekat ni. Dia punya perapan sate tu terasa. Yang uniknya dia punya tekstur kuah tu macam peanut butter. Gabungan antara sate dengan kuah dia memang perfect. Kami juga order tahu sumbat dengan udang. Luar dia garing, dalam dia lembut. Isi udang dia pula cecah dengan sambal. Untuk nasi, kami try nasi bebek. Itik tu digoreng panas-panas, makan dengan nasi putih. Lepas tu tambah sikit ekstra dengan gulai kambing. Gulai kambing ni macam cair sikit. Kalau korang nak makan dengan nasi impit, sesuai. Overall korang kena pergi sate Senayan ni, sebab rasa masakan dia agak berbaloi. Dia bukan ada kat airport je, ada juga dekat sekitar Jakarta. Ini adalah kos keseluruhan untuk trip kami Jakarta Bandung 3 hari 2 malam untuk 5 orang. Korang boleh rujuk mengikut bajet dan kesesuaian korang. Dan jangan lupa untuk rujuk episod 1 dan 2 untuk full itinerary. Jumpa korang nanti di vlog seterusnya.